Assalamualaikum geng. Tu dia. Hari tu dia sampai blok RZ56. Hari ni dia sampai 57. Hampa nampak video ni, hampa kena order cepat. Saya habaq siap-siap. Saya sampai tak banyak. Tak sampai 400 biji. Sikit je. Jadi saya tahu ni mesti boleh habis cepat. Jadi hampa kena order. Sebab benda ni habis, lah kita nak raya lah ni. Dia akan lambat lagi. Bukan kita lah raya. Nak cuti raya Cina, dia akan masuk lambat. Jadi hampa kena order cepat sebelum dia putus stok. Okey, yang ni kita ada 57mm lah. Hari tu kita masuk 56. Yang ni 57. Sama je semua. Hampa syok lah tengok. Color dia main siap dah. Hampa tak payah duk kalut-kalut nak cat apa dah. Hampa balik, potting sikit. Potong blok ikut saiz apa yang hampa nak. Terus boleh pasang. Okay, yang ni saiz 57mm. Itu dia main 56. So 57 hampa nak potong pergi 58 kan, 59 kan, 60 kan. Terpulang kat hampa. Nak pakai 57 terus pun boleh. Okay, beli piston, potting sikit, jalan. Okay, blok RZ biasa dah masuk stok. Kali ni pun kilang dah steady dah. Ni itu dia main 56, 57. Tadi saya try check tengok. Dia kata 58 pun nak siap dah. Lepas ni 59 pula. Lepas tu 60 pula. Lepas tu dia patah balik pergi 56 balik kan. Lebih kurang macam tu lah nanti. Okey, kita akan masuk satu persatu punya saiz. Okey, yang ni blok RZ 57mm. Yang ni pula blok X-Max. Okey, blok X-Max. X-Max 250 tu. Ataupun X-Max 300 boleh pakai. Kita ada dua saiz dulu yang sampai. 74mm. Dan juga 76mm. 74 ni mungkin yang tak mau modify teruk-teruk sangat boleh pakai 74. Extended pun masih boleh lepas. Ni yang ni 76. Nanti kita akan ada 78 dan juga 80. 78 dengan 80 tak siap lagi. Dia siap 74 dengan 76 dulu, dia push main dulu. Okey. Kalau beli blok ni apa akan dapat? Dapat blok, siap dah skim tingkat. Okey, skim tingkat dah siap cune-nya. Hampa tak payah pergi duk skim lagi dah. Hampa boleh pakai terus skim tingkat yang asal ni. Okey. Tu dia, blok dia. Keseluruhan barang yang kat depan ni yang hampa tengok ni semua made in Taiwan lah. Piston, tu dia, saiz 74. Dom kita buat tinggi siap-siap. Hampa nak rendah ke, hampa nak apa ke, terpulang kat hampa. Saya buat tinggi, hampa boleh potong. Kalau saya buat rendah, hampa nak tinggi tak boleh. Okey. Tu dia, piston dia. Ni untuk 74. FJN lah. Original FJN lah. Original FJN Taiwan. Okey, dia main complete. Block, piston, ring, clip, pin dan juga gasket head block. Kedua-dua saiz sama. Gasket head block. Okey, yang ni pula yang saiz 76. Sama juga jadi. Skim tingkat semua hampa boleh pakai terus. Tak payah pergi duk skim nak buat lain apa semua. Sama juga. Yang ni semua keseluruhan ni made in Taiwan. Okey, yang ni dia punya piston dia. Sama juga dom tinggi 76. Tu belakang. Okey, untuk 76 ni tulang dia buat lebih sikit. Yalah piston makin besar, tulang makin banyak ah. Okey, original FJN Taiwan. Ring, pin, clip, sama juga dia ada gasket head block. Okey. Jadi blok X-Max ni kalau dekat market untuk blok seramik, piston Forge original Taiwan, blok original Taiwan. Hampa tahulah harga berapa. Kalau dengan ESR 500 lebih saja. 500 lebih saja hampa takkan jumpa dah dekat mana-mana brand. Blok original Taiwan, piston FJN Taiwan dengan harga macam tu. Hanya di ESR. Okey, clear. Nanti saiz besar pun kita maintain harga yang cun-cun kat hampa. Yang ni pula puli MVX. Okey, puli MVX. Macam itu juga, sama macam kita jual itu. Dia ada bagi washer. Washer ni hampa buh sebelah dalam. Hampa ganti washer yang kecil tu. Saya ada update dah itu washer tu sebab dia selalu makan apa tu. Kat sini kan dia selalu makan kat tu. Jadi kita buat besar, dia susah nak makan lah. Okey, lepas tu kita ada upgrade lagi tau kat sini. Kat sini ni itu kita tak tunjuk. Padahal itu yang kita jual pun macam ni dah. Nampak tak? Ni. Besi ni kita buat bagi dia lebar lagi. Ni besi ni. Supaya getah ni lagi tebal nampak. Siapa yang duk main duk cai apa? Duk cai MVX punya ni dia tahu lah. Bila kita tunjuk kita benda ni lagi besar tu, dia boleh nampak lah, nampak ni. Dia lagi tebal nampak. Bila dia lagi tebal, kan kita punya masalah getah ni selalu sagi bunyi lah, gelonggak lah. Bila kita buat lagi tebal ni, dia akan tahan lagi lama lah. Dia akan tahan lagi lama. Maksud tu jangka hayat dia. Selalu contohlah kita pakai berapa bulan ke setengah tahun, dia goyang, kita nak kena maintenance getah ni pula. Yang ni, dia pegang lagi besar. Dia pegang lagi besar tu nampak. Getah ni pegang dekat lorong ni. Dekat lorong alloy ni. Dia pegang kat sini lagi banyak. So risiko nak kakak-kakak tu kurang lah. Risiko nak bunyi tu. Okey, no? Macam biasa macam sebelum ni harga pun sama walaupun kita ada upgrade macam-macam, harga masih sama. Lepas tu yang ni spring 1500, yang ni spring 1800. Yang ni kita punya top drive material besi punya, okey. Top drive material besi. Dan yang ni roller 8 gram, 9 gram, 10 gram, 12, 13. Semua yang saya contoh barang CVT ni semua NVX punya. Okey. Lepas tu kita ada root. Okey, root ni root CNC Forge. Macam itu kita jual yang 103, 106. Yang ni saiz 111. Maksud dia saiz 111. Okey, dia main sekali dengan bearing dengan pin saiz 22mm, panjang 111. Dia khas untuk yang macam kaisar Relio yang kita buat tu, kaisar Relio tu yang jet 10, jet 11, jet 12 boleh pakai pin 22 ataupun yang mana yang dia buat jet root aftermarket punya crane nak pakai pin 22, panjang 111 boleh ambil yang ni.
Material dia Forge CNC lah, yang ringan punya tu. Okey. Jadi yang ni saja yang sampai, hampa kena order cepat. Ni dua barang ni memang tak banyak. Blok pun tak banyak. Blok RDM tak banyak, blok SMAX pun tak banyak. Dengan harga macam ni pula hampa tahulah sat yang lincin. Kam.